Sementara itu, Kementerian Perpaduan mencadangkan pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam pelajar diperluaskan ke peringkat lebih bawah seperti tabika. Menteri Perpaduan Datuk Aaron Argo Dagang berkata langkah itu dilihat sebagai usaha terbaik menyemai semangat cintakan negara di peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Yang sudah ada sekarang adalah untuk budak sekolah. Oh, boleh dicadangkan, boleh tak ada salah. Itu akan memberi minat ataupun patriotisme kepada negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jom Baca Bersama 10 Minit 2025 dan Baucer Buku Semarak Membaca 2025 yang diadakan sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia di Sungai Petani Kedah pada Selasa. Datuk Aaron berkata ketika ini terdapat 781 tabika perpaduan membabitkan 34,654 murid di seluruh negara. Terdahulu bermula Isnin, murid sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM mula memakai lencana jalur gemilang di pakaian seragam sekolah masing-masing. Langkah tersebut melibatkan sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, kolej matrikulasi serta Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan objektif menyemai semangat patriotisme dalam kalangan murid dan warga pendidik.